Tidak keseorangan. Kamal Adli respon hantaran Fatah Amin berhubung isu fitnah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Jahat gila mulut binatang tu, bedal je Fatah. Tak nak report je. Nak tahu juga siapa jadi musang tu. Demikian tulis pelakon Kamal Adli, di mana dia menyifatkan tuduhan terhadap rakan artis, pelakon Fatah Amin itu jahat serta ingin mengetahui siapa di sebalik akaun "Musang Berjanggut" tersebut. Beberapa hari lalu, Fatah hilang sabar dengan satu akaun di Threads yang melemparkan fitnah serta tuduhan melampau terhadapnya. Fatah meluahkan rasa bengang itu menerusi satu hantaran, berkata, dia sebelum ini memilih untuk tidak melayan segala fitnah yang dilakukan. Namun ianya dilihat semakin melampau. Salam, Musang Berjanggut, saya seriously tak nak kisah atas benda-benda remeh dan fitnah yang selama ini telah awak cipta. Tapi rasanya naratif yang digunakan, fitnah yang diada-adakan ini dah semakin melampau, luah Fatah.